Bila saya tanya apa gerakan atau apa move daripada pemuda MCA, beliau mengatakan mereka akan terus bersuara dan bercakap tentang isu ini. Dan bila bersuara tentang isu ini, sedari awal lagi isu MyKios didedahkan oleh pemuda MCA. Even YB Menteri pun seolah-olah mengugut juga mengatakan ya, carilah siapa yang cakap pasal MyKios ni, kita akan samanlah, nak kenakan tindakan. Saya nak jemput Tan Sri Azam Baki datang pejabat minum teh. Supaya saya nak, hari ini saya nak umumkan. Di mana saya keluarkan arahan kepada JKT, cari TikToker dan juga mereka yang sebar berita palsu. Kementerian akan membuat laporan kepada MC di bawah Seksyen 233. Dan bagaimana? Adakah itu akan membuatkan pemuda MCA akan terasa takut-takut lah? Sebab even dalam berlaku ni, dari realiti dia, ada pemuda MCA telah dipanggil untuk diberi keterangan oleh Bukit Aman juga dalam beberapa isu yang lain. Sebabnya bersuara untuk isu-isu rakyat yang seperti ini. Secara peribadi, kalau itu harga yang perlu dibayar atas kebenaran, atas keberanian untuk bercakap perkara yang benar, untuk mempertahankan kepentingan rakyat, saya rasa saya tidak ada masalah. Saya sedia dipanggil oleh pihak kuasa, saya sedia dipanggil oleh CMC ataupun Bukit Aman, sebab saya bertanggungjawab ke atas setiap perkataan kenyataan saya. Apa yang saya luahkan, apa yang saya suarakan ini pastinya ada asas. Kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan kepentingan rakyat. Saya dan kami MCA mungkin bukan berada di pihak yang berkuasa, maka kita menghadap sajalah. Apa saja, apa jua tindakan yang mereka nak ambil terhadap kita. Tapi yang pasti, segala intimidasi, segala ugutan tidak akan kita undur ataupun takuti. Kita akan terus bersuara kerana bagi saya ini adalah hasrat dan aspirasi anak-anak muda yang khususnya begitu bersemangat mahu menyertai politik kerana mahukan sebuah negara yang lebih baik, mahukan masa depan yang lebih baik. Maka kita sedia mempertahankan segala kebenaran ini.